Aina. Kita macam dah sampai dah ni. Sampai. Macam mana? You tunggu dulu ke? I masuk, I turun dulu. Saya nak ikut lah. Tapi awak call lah Huzai tu dulu. Takut lagi dia lambat ke macam mana ke. Awak call dulu dia. Okay. Zai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Din. Zai, kami dah sampai dah. Kau dah mana? Awak dah sampai? 30 minit lagi saya sampai balik. Kau ni Zai. Dah pukul berapa dah ni? Macam tak ada hari lain nak tengok view rumah. Pagi-pagi tak boleh ke nak view? Okey. Sorry. Aku janji 30 minit confirm terpacak depan rumah. Okey? Sekarang ni apa turunlah dulu tengok sekeliling rumah, tengok dalam keadaan rumah macam mana. Okeylah Ustaz. Cepat sikit Ustaz. Okey dah Zai. Kita orang tunggu turun dulu. Nanti kita jumpa lagi Alright. Jawab. Lapang juga kawasan tanah rumah ni. Cuma creepy sikit lah. Kalau creepy macam ni, ada ke orang nak beli? Jangan risau. Ada je orang nak beli. Sebelum ni pun kita ada jual rumah lebih besar, lebih mahal. Ada yang beli. Kali ni Huzai nak jual murah aja. Mesti ada orang beli punya. Confident. Okay. Go. Macam tak boleh duduk je rumah ni. Itulah kan. Zai kena repair banyak benda lagi ni. Macam-macam lagi dia kena buat. Abang kutip apa tu? Alah, duit shilling. Abang nak penuhkan tabung kat rumah kita. Tah duit shilling siapa-siapa ke tu? Tadi kat luar kat tangga tadi pun ada. Abang nak penuhkan tabung kat rumah kita je. Macam-macam lah. Mana Aina? Aina, dah mana tu? Jangan main-main malam ni. Aina.
Allahu Akbar. Aina? Aina? Aina! Awak di mana? Aina! 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 Mana Aina? Aina! Aina? Aina? Mana kamu? Aina? 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 Zai, isteri aku Zai. Aina. 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 Aina ada dekat luar. Dekat luar. Tadi dia ada kat sini. Tak, Adil. Kau dengar cakap aku. Aku rasa ada benda tak kena dekat sini. Tak mungkin, aku nampak dia. Aina ada dekat luar. Kau pergi mana, Adil? Tadi masa aku sampai sini, Aina terus datang dekat aku. Dia cakap kau hilang. Aku hilang. Zah, tolong aku Zah. Aina, Zah, Aidil hilang. Aidil hilang? Ya, Aidil hilang. Aku cari merata dah. Tak jumpa. Sedangkan aku pergi bilik sebelah. Lepas tu di bilik sebelah. Lepas tu aku cari dia dah tak ada. Tolong aku. Aku perlukan bantuan kau. Sekejap. Aku tak faham. Kau cakap apa? Aidil hilang? Ya, betul. Macam mana dia boleh hilang? Tadi korang berdua kan tadi? Aku tak tahu. Aku tak tahu macam mana dia boleh hilang. Aku cari dia merata dah. Tolong. Kau kena tolong aku untuk cari dia. Okay, sekejap. Kau tunggu sini. Aku pergi naik tengok. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kau? Ana syaitan! Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. الإنسان ضعيف. أعوذ
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aina! Lepas je aku baca doa yang Nabi ajar. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, aku dengar suara kau panggil-panggil nama Aina dari bawah ni. Macam mana kau boleh hilang, Aidil? Hilang? Tak! Aina yang hilang! Saya ada je dekat rumah ni. Abang yang hilang. Sebenarnya korang tak hilang. Tapi korang dah termakan dengan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Duit shilling tu. Duit shilling yang abang kutip tu. Saya dah kata dah, jangan kutip duit shilling tu. Duit shilling apa, Aidil? Ini sihir, Aidil. Aina. Ada orang nak hantar sihir melalui duit shilling ni. Tak apa. Korang balik dulu. Aku ada urusan sikit dekat atas.